Orang takkan kenal dunia kalau dia tak kenal akhirat. Kalau dikenal akhirat dengan saluran Quran dan hadis Nabi yang sahih, hebatnya nikmat di sana. Kalau macam tu dia kata nampak kecil dunia ni. Ya. Tuan-tuan semayang sunat subuh tu, harga dia tahu mahal tak? Ya. Tuan-tuan semayang subuh, sunat. Belum semayang subuh, sunat dia tu. Sunat 70 kali baru sama fardu. Satu kali semayang sunat subuh tu Rasulullah menyatakan raka'atil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Kalau kita mati hidup balik 10 kali ke jauh, rasa-rasa suku dunia pun tak dapat lagi kan? Tapi kata Nabi itu siap. Ya. Sebab tu maknanya kita kena pandang penilaian yang Quran buat dan hadis, baru kita nampak hebat besar di sana. Bila nampak besarnya kehebatan akhirat, barulah dia boleh membezakan dan dia tidak akan terpengaruh dengan apa yang dilihat oleh depan mata. Sebab dalam bab dunia ni, kau tengok hadis-hadis Nabi banyaklah. Satu hari Rasulullah berjalan dengan para sahabat, nampak seekor bangkai anak kambing kecil, lagi pula cacat. Anak kambing dah mati, kalau tu cacat pula tu, kekot kan. Rasulullah tanya sahabat, nak ada kalau orang beri engkau ni? Ya Rasulullah tak nak. Rasulullah, kalau hidup saya tak nak. Dah lah kecil, kambing tu cacat pula, kekot kan. Pula dah mati bangkai, lagi tak nak. Bila sahabat menyatakan begitu, Rasulullah menyatakan annad dunya ahwanu minha. Dunia lebih hina daripada itu. Dunia lebih hina daripada bangkai itu. Macam mana perasaan kamu dengan dunia? Itu kena tengok. Rasulullah letak macam ni, kita rasa macam mana. Sebab tu kalau dia kenal betul-betul, Masya Allah.